Sawadika, giling deh. Mai makan aiskrim. Aiskrim Malaysia, kelapa muda, kaling Malaysia prawn. Saya nam prawn, saya nyia prawn. Bubuk air kelapa muda dengan isi kelapa muda. Sebelum ni saya buat aiskrim kelapa yang macam Thailand punya. Kau niเราทำเหมือนกับkalingเมืองไทยเนาะ Jadi saya minum yang tu bubur susu, yang ni tak bubur susu. Okay, kita mai tengok. Tada. On. Tapi dia kurang manis dah. Kalau suka manis boleh lebihkan gula lah. Ni saya buat kurang manis. Ni ayam tam kurang wan. Tapi lembut ya. Yang ni 1 liter air kelapa muda. Macam ni 6 liter neng. Yang ni air kelapa muda tak sampai setengah liter. Macam ni 6 mai teng kreng liter. Saya tambah bagi jadi 1 liter. Rau tem hai man pen liter neng. Tambah air biasa bagi jadi 3 liter. แถมน้ำธรรมดาให้เป็น3 ลิตร250 gram gula น้ำผึ้ง250 gram ใบเตยdaun pandan kacau sampai gula larut kuan haiน้ำผึ้งละลาย boleh rasa ya kalau tak manis boleh tambah gula ชิมได้ทำให้หวานแถมน้ำผึ้งได้ Okey dah manis Okeyหวาน masak sampai mendidih tom hai kerak. Sambil tu kita bancuh tepung jagung. Okey, Rama pau peng cakung. 1 cawan air, 6 cok neng. 4 sudu besar tepung jagung. Peng cakung sechon. Kacau sampai tepung larut. Kuan hai peng lalai. Isi kelapa muda. Nya kaprau. Rong pai bot. Kita kisar. Okey, dah mendidih. Kita buang daun pandan. Kerak lah rong sia bai teuy. Bai teuy niถ้าใช้กะเพราหอมไม่ต้องใส่ก็ได้ Ini kalau pakai kelapa pandan tak bubuh pun boleh. Masukkan bancuhan tepung jagung, saya nampeng cakung. Kuan kacau, masak bagi mendidih sekali lagi. Tom hai man kerak ti nengเลย. Okey, dah mendidih, masukkan isi kelapa muda yang telah kita kisar. Saya kaprawan di robot. Masak sehingga mendidih sekali lagi. Tom hai man kerak ti nengเลย. Okey, dah mendidih, man kerakแล้ว. Okey, tutup api. Tunggu sehingga sejuk, kita bubuh dalam plastik aiskrim. Tahayan dah saya naik tung kaling. Okey, dah sejuk, kita masukkan dalam plastik aiskrim. Man jen lah rau saya naik tung kaling. Macam ni macam matcha ciak. Yang ni saya ikat guna tali rapia. Tadi lipat macam ni, letak di bawah. Itu. Macam ni. Belit sekali yang tu. Tarik bagi cekang. Cak hai man nen. Nan. Le cak ni ok.ที่นี้ใช้เล็กแล้ว yang ni kita ikat guna besi pula.น้อยkita pusing sikit, letak lang letak besi di belakang. Ni kalau ada besi lagi elok, lagi panjang lagi pada ni lagi elok lah. Kalau yang lek thì yao lên tại ni ngam lấy nó. Này ham phọc chè ni đó. Ni cut macam ni. Ni yang dah dulu. Ni selit masuk ni. Selit masuk dalam besi ni. Tu. Lepas tu tarik cak, tarik bagi cekang, cak hai menen tarik bagi cekang, tu, besi tarik keluar. Boleh ikut tak? ทำได้ไหม Dah siap bekukan. Lalu orangไปแช่แข็ง